Okey, kereta saya ni dia bunyi berdengung di dalam kabin, belah kiri lebih kuat. Jadi saya nak check adakah bearing belah kiri ni problem. So dalam video kali ni saya nak tunjukkan cara untuk kita check bearing roda kereta kita okey atau tidak. Okey, first kita jack kereta dulu, lepaskan handbrake, kemudian kita pusing tayar ni. Sambil tu kita pegang absorber, kita rasalah gegaran dia. Okey, sekarang korang putar tayar ni sambil tu pegang absorber. Okey, dengar bunyi pun dah tahu tu saya dekatkan. Jadi korang dengar bunyi bila saya putar tayar ni. Dengar tak? Okey, saya dekatkan. Nampak ada bunyi kan? Okey, maksudnya problem kat sini adalah bearing. Okey, sekarang kita dengar belah kanan pula. Okey, kita pusing tayar. Okey, korang dengar memang tak dengar bunyi. Macam sebelah tadi dia bunyi kan. Ini tak ada bunyi. Okey guys, jadi bearing yang belah kiri belakang ni perlu ditukar.